Assalamualaikum guys, and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya, Nick Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe, dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya dah buat 2 video dah pasal Aveta Nova 200 ni. First kali adalah video review, yang kedua adalah video test ride. Jadi kepada hampa semua yang mana yang belum tengok lagi video-video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episod kali ni kita akan cuba untuk test kecerahan lampu motor ni, dan alang-alang tu kita akan cuba sekali untuk test top speed motor ni. Alright, motor ni dia menggunakan sistem keyless. Jadi bila pakai keyless, hampa akan dapat sekali dengan dia punya remote. Lepas tu kunci ni pun hampa akan dapat sekali untuk nak start motor ni secara manual lah. Okay, jadi macam biasa, remote ni kena ada dekat dengan motor, baru dia boleh detect, baru boleh start lah. Kita simpan dulu remote ni. Cara nak start dia, hampa tekan button keyless ni sekali. Okay, pusing ke kanan 2 step, 1, 2. Okey, panel meter pun akan menyala. Lepas tu dia punya lampu DRL pun akan menyala jugalah. Lampu dia fully LED. Lampu depan, lampu sinar depan, lampu belakang, lampu sinar belakang, semua fully LED. Jadi kalau nak tahu terang ke tak terang, jom kita pergi test tengok. Let's go. Okey, so macam inilah kecerahan lampu low beam dia. Kita layan dulu dia punya lampu low beam macam biasa. Dan untuk pengetahuan hampa, sekarang ni tengah hujan tau. Okey, tengah hujan rintik. Tapi itulah, hujan-hujan pun kerja tetap kena jalan kak. Sebab motor ni saya nak kena return dah esok. Jadi mau tak mau, macam mana pun hari ni saya kena bagi siap kak video. Okey, untuk kecerahan lampu low beam dia, dari segi dia punya cahaya, macam sekarang ni saya boleh nampak dia punya cahaya memang terang lah. Okey, kita boleh nampak cahaya dia dengan jelas kat situ. Dan coverage area dia pun wide juga. Belah kanan, tengah, belah kiri. Nampak tu dekat dinding-dinding tepi ni kan, dia cover juga. Dan suluhan dia tu pun memang agak jauh ke depan lah. Jadi setakat ni untuk dia punya lampu low beam memang saya puas hati. Saya kat depan tu kita try test dia punya high beam lah. Kita tengok dia punya high beam padu ke tak padu. Okey, macam sekarang ni lampu low beam. Low beam dia memang nice dah. Dia try high beam dia. 1, 2, 3. Ini macam baru nice. Nampak tu? Low beam, high beam. Jadi bila buka high beam memang dia support di bahagian tengah. Suluhan dia tu lebih jauh dan lebih tinggi lah. So untuk straight line ni memang dia cover dari jarak dekat ni depan motor sampai ke hujung sana. Nampak? Low beam, high beam. So overall dari segi kecerahan lampu bagi saya memang tak ada masalah. Okey, ada titisan air saya elak dulu. Okey, overall dari segi kecerahan lampu bagi saya memang tak ada masalah. Lampu low beam dia pun terang, high beam dia pun memang nice. Mantap. Okey guys, sekarang ni saya berada di atas highway. So kita akan cuba untuk test top speed motor ni sampai cut off. Jadi macam biasalah, sebelum saya mula saya akan pesan sikit. Top speed untuk sesebuah motor ni dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya adalah first kali berat badan rider, lepas tu keadaan jalan dan juga keadaan cuaca. Setiap situasi yang berbeza akan menghasilkan result ataupun top speed yang berbeza lah. Tujuan saya buat video ni hanyalah sekadar info saja, okey? Bukan nak race, bukan nak lumba, bukan nak lawan siapa dapat top speed paling tinggi. Hanyalah sekadar info saja, saya nak cuba untuk test performance engine motor ni. Jadi kita relax, kita santai, kita chill je, alright? Apa-apa pun jangan sesekali tiru aksi ni. Dan satu lagi, saya tengok semenjak 2 menjak ni makin banyaklah orang yang duk curi video saya tau. Okey, depa duk curi video top speed saya. Depa bola dekat depa punya channel lah, depa punya profile ataupun depa punya page lah. Dah lah curi video senyap-senyap. Lepas tu dengan tak kredit nama saya apa pun kan. Jadi bagi saya benda tu macam tak overshock lah kan. Actually nak pakai video saya boleh je sebenarnya. Cumanya dia ada dia punya adab tu lah. Of course lah, first kali kita kenalah DM dulu kan, minta permission dulu, minta kebenaran dulu. Kalau kata buat cara elok, insyaAllah saya bagi je. Cumanya yang paling penting of course lah, dah ambil video saya, kenalah ada satu kredit lah kan. Okay, YouTube channel Nick Rahizal NR Official. Kalau dia buat benda-benda simple macam tu pun saya boleh bagilah video tu, saya tak kisah pun. Ni dah lah ambil video senyap-senyap, lepas tu dengan tak kredit apa pun kan. Lah view lah, follower apa semua dia dapat free ya, buta ya. No! God, please, no! 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 Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara macam tu daripada berlaku, start daripada video ni saya akan letak satu macam watermark ataupun caption lah. Rasanya saya tak letak logo kot, sebab logo dah ada dah dekat ni lah, logo kecil ni kat ujung tepi ni. Saya akan letak satu macam caption lah, macam satu tulisan kat bawah ni. This video belongs to Nick Rahizal NR Official.
Jadi sepanjang saya test top speed lagi, benda tu akan ada lah. Okay. Dan saya nak minta tolong juga dekat hampa. Lepas ni kan, contoh kalau hampa nampak ada mana-mana siapa-siapa lah yang pakai video saya tanpa kreditkan nama saya, hampa komen je dekat video tu. Okay, this video belongs to Nick Raizal and Official. Okay, kalau boleh lah. Okay, lagi tak cakap banyak, jom saya minta sabar ni. Kita tutup visor dulu. Okay, start engine. Okay, jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Itu dia guys. Jadi macam apa boleh nampak dalam video tadi, top speed paling tinggi yang saya biar dapat dengan Aveta Nova 200 ni, paling tinggi tadi adalah 131 km sejam pedometer dan juga 123 km sejam GPS. Macam geng, ngam ke tak ngam top speed dia? Okey, dari segi performance engine bagi saya tak ada masalah. Okey, bagi saya cukup laju lah untuk sebuah skuter urban 183cc. Okay, just nice lah tu. Dan untuk kecerahan lampu pun tak ada masalah. Lampu low beam dia pun terang, high beam dia pun terang. Jadi kalau nak ride di kawasan yang gelap kan, nak ride malam-malam dekat kawasan yang berbukit apa semua pun tak ada masalah. Sebab lampu low beam, high beam semua terang, coverage area pun wide, suluhan dia tu pun jauh ke depan. Jadi hampa akan rasa lebih confident dan lebih selamat lah. Okay, dari segi build material dia selama saya duk test ni kan, saya duk lenjan, full throttle apa semua, duk line corner apa semua, dia rasa solid tau. Dia rasa solid, dia rasa macam solid dan stable lah. Dia tak rasa macam material yang murah ataupun cekai-cekai. Cumanya kalau nak suruh saya bagi kekurangan, ada dua. Kekurangan dia, first kali yang paling ketara adalah dia punya suspension lah. Okay, jujur cakap suspension dia memang dia keras lah. Okay, dia sangat keras kalau compare dengan motor yang lain. Jadi bila suspension yang keras ni, kalau jalan yang elok, straight, rata, memang sedap. Okay, memang sedap, memang stable lah. Nak line corner apa semua memang stable. Tapi kalau hampa lalu dekat jalan yang tak rata kan, jalan bertampai-tampai, berlubang, berlopak, memang hampa akan rasa dia extra bumpy dan dia akan terhentak kuat sikit lah. Jadi dari segi comfort tu memang kurang lah. Tapi walau macam mana pun dia agak subjektif kan. Untuk orang-orang yang berbadan berat ataupun orang yang kerap naik double, yang suka bawa pilihan duduk belakang, mungkin hampa akan lebih appreciate suspension yang keras ni lah. Okay, dan satu lagi kekurangan yang kedua adalah motor ni bagi saya lah, dia kurang sesuai untuk orang-orang yang tinggi. Sebab apa tau? Sebab dia punya space tu agak limited dan dia kurang fleksibel. Okay, tengok macam saya 164cm tu pun saya punya lutut ni dah agak rapat tau dengan bahagian depan ni. Jadi kalau untuk orang-orang yang memang tinggi, silat-silat lutut hampa ni memang akan bersentuhan dengan bahagian dashboard depan ni. Dan hampa tak ada option untuk injak ke belakang sikit. Sebab apa? Sebab dia punya seat tu kan dia ada macam backrest kat belakang tu. Jadi backrest tu dah duk tahan hampa punya position pinggang ataupun position pungkuk hampa tu. Jadi untuk orang-orang yang tinggi, kalau hampa naik motor ni, memang hampa tak ada option untuk injak ke belakang. Position hampa tu memang fix macam tu ya. Jadi bagi saya macam kurang sesuai lah untuk orang-orang yang tinggi. Ok, so dengan bermodalkan RM8,488, hampa akan dapat sebuah skuter 183cc dengan beberapa jajan yang menarik lah. Antaranya adalah hampa akan dapat sistem keyless. Lepas tu ni pedometer digital LCD. Pedometer dia pun memang cantik, terang dan jelas. Lepas tu lampu full LED, dual channel ABS, traction control.
Ni pun ada apa nama ni, ISS, idling stop system. Oh, saya lupa nak demo kat apa masa dalam video test ride yang sebelum ni kan. Tak apa, sekejap lagi saya akan tunjuk kat apa. Kok ada yang tak tahu lagi. Okay, then motor ni juga dia ada dual USB charging port, okay, kat dalam ni. Type A satu, Type C satu. Dan yang terakhir adalah dia punya fuel tank 10 liter. Jadi yang tu adalah antara dia punya main selling point dia lah. Okay, sekarang ni saya akan activate benda ni, dia punya idling stop system. Okay, dia menyala A warna hijau tu kan. Okay, so sekejap lagi kalau kata saya berhenti, sepatutnya dia akan mati enjin lah. Okay, jom kita try berhenti tengok. Kita berhenti dekat sini. Okay, kita stop. So bila dah stop, RPM akan kosong, RPM drop. So sepatutnya dia akan mati enjin lah. Yes, nampak tu. Okay, dia dah mati enjin. Jadi function ni kalau hampa on dekat contoh hampa duk guna daily kan, hampa duk pergi ulang alik kerja apa semua, dan route yang hampa duk guna tu banyak traffic light, memang function kan. So contohlah bila sekarang ni traffic light merah, dia cut off lah, dia mati enjin lah. Jadi bolehlah jimat hampa punya minyak tu kan. Tak adalah minyak hampa tu duk biar terbakar macam tu je kan. So bila lampu dah hijau, hampa cuma perlu pulas throttle ni je, enjin akan automatic start dan terus jalan. Hampa tengok saya usah line dulu. Okay, pulas throttle. Nampak tu, enjin terus start dan terus jalan. Jadi memang mudah dan cepat lah. Dan memang boleh jimat minyak. Okay, rasanya tu je lah kot apa yang saya boleh komen pasal motor ni. Okay, jadi kalau hampa ada sebarang pendapat, hampa boleh share di ruangan komen. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.